Halo geng, bertemu lagi dalam Gojek. Selamat datang ke channel saya. So hari ni Gojek nak tengok perkembangan apa itu roselle kita yang telah berbuah. Nampaknya hari itu dah berbunga. So ini adalah hasil buah yang kita ingin tunjukkan. So memang lebat guys. Sekarang ada yang tumbang guys. Ni tengok, siap sokong dengan kayu lagi sebab ada musim angin ribut kuat. Dan ini perkembangan buah-buah yang kita nak tunjukkan. So ni adalah buah dia yang roselle kita. So hari ini kita berjalan tengok kebun kita hari ini. So ni adalah perkembangan kebun kita. Roselle kita lebat dengan buah. So ni adalah spesies yang jenis ulet mayang. So dia jenis yang berdaun. Buah dia macam ni guys. Memang cantik guys. So buah dia memang lebat. So kita boleh tengok. Yang ni saya buat. So yang ni buat pertama ni kita dah tengok dia setelah ditanam dan dibaja. Saya menggunakan baja tai ayam. So ni adalah hasil dia. Hari tu dia rupa dia memang tak seberapa. Ada yang kecut, ada yang baru nak berbunga. Memang lebat sampai turun ke bawah guys. Buah dia memang cukup lebat. Dan kita tunjukkan keadaan dia begini. So ni yang saya dah tanam. So bila dah berbuah lebat macam ni, kita nak petik dia nanti. Mungkin kita akan buat sirap ataupun jam untuk dia buah ni. Tapi kita tengok hasil buah dia macam mana. Dan kita cuba collect buah dia ni. Dan buah dia memang lebat guys. So memang seronok. Dan ini adalah bentuk buah dia, memang kemerah-merahan. Warna dia memang warna terang merah. Sampai siap yang turun ke bawah ni guys. Ada yang dekat tepi ni. Memang banyak ni. Kalau hasil dia nanti, kita akan buat dia macam mana. So ni adalah perkembangan dia. So nanti kita akan cuba petik buah dia ni. Dan saya tak lupa nak bawa plastik hari ni guys. Nak bawa simpan dia ni. Tapi hari ni baru lepas hujan ni kita tengok buah dia memang lebat. Dan setelah ditanam menggunakan biji ni agak lama guys. Dibandingkan menggunakan batang, dia cepat. Okey, kita nak tunjukkan yang menggunakan menggunakan batang dia. Kita menggunakan pucuk dia ni. Dari kerasan batang dia ni lebih senang ditumbuh. Lebih cepat guys. Sebab hari tu dia nak berbunga. Jadi kita potong dia. Lepas tu dahan dia tu kita tanam dia ni. Ada 2 pokok guys. So yang ni ni adalah dia. Dan kita tunjukkan. So cara dia tanam memang mudah. Menggunakan batang dia ni. So potong je bahagian yang dahan yang bahagian ni. Dan kita potong pangkal hujung ni. Dan kita cuma cucuk ke tanah. Dan dia akan berbuah. Dia memang senang untuk hidup guys. Yang menggunakan benih ni memang agak lama guys. So saya pun sibuk dengan kerja. Dan ini adalah perkembangan dia. Dan kita akan tengok hasil macam mana. Alright guys, semoga saya ini menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye, see you again.